Di sebalik pinggan ada BKKM. Di sebalik pinggan keselamatan makanan, tanggung jawab bersama. Teguk segarku, selamatkah aku? Mesin air tepi jalan, selamatkah diminum? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puan Norma, Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran, Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan, Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Selamat datang ke podcast BKKM, episod yang kelima kali ini. Okay, dan saya Zulaika, Pegawai Teknologi Makanan daripada BKKM Melaka. Puan, hari ini kita nak bincangkan sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, iaitu mesin jual air ataupun singkatannya MJA lah. Okey, dengan RM RM1 pun kita boleh dapat satu botol air. Perasan tak Puan? Mesin nampak ada yang nampak bersih, ada juga macam hidup segan mati tak mahu di tepi jalan lah. Ada yang saya perasan mesin terabai, tetapi ada tetap juga orang yang membeli air pada mesin tersebut. Betul Puan, tapi persoalannya adakah ia selamat digunakan? Jawapannya semestinya tidak. Betul. Jika tidak mematuhi garis panduan daripada inilah perisinan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey Puan, sebelum kita pergi lebih jauh lagi, saya rasa penting untuk pengusaha kita mengetahui perkara yang perlu dia lakukan terlebih dahululah sebelum menjalankan perniagaan mesin jual air ni. Adakah pengusaha perlu wajib ada lesen ke atas mesin jual air tu? Ya, memang wajib Puan. Setiap mesin jual air ini perlu ada lesen daripada Kementerian Kesihatan Malaysia sebelum beroperasi. Kiranya mesin walaupun dah dipasang, terletak di tepi jalan macam tu, dekat koridor bangunan kedai kan, dia tak boleh operasi lah tanpa lesen tu kan? Ya betul. Walaupun air tu mesin jual air tu telah berfungsi, air tidak boleh dijual selagi belum ada lesen daripada KKM. Okey, kiranya bukan boleh pasang terus berniaga lah ya? Ya betul. Pengusaha perlu buat permohonan pelesenan MJA melalui sistem FOSIM KKM. Dan kita akan buat sematkan dokumen pemeriksaan di lapangan lah. Pemeriksaan itu melibatkan daripada segi pemeriksaan mesin tu sendirilah, dari segi dalam dan luar, dan juga kita akan buat persempelan air di mana sampel air itu perlu dihantar ke makmal yang diiktiraf atau diluluskan oleh KKM. Baru saya tahu pengusaha perlu ada lesen lah dan ada sampel dijalankan ya? Ya betul Puan. Baik, sekarang kita dah tahu mesin tu perlu ada lesen. Ramai orang fikir air nampak jernih, tak semestinya selamat. Saya pun tertanya-tanya juga kualiti air itu sendiri. Jadi adakah mesin jual air tu ada melalui proses rawatan air Puan? Ya betul Puan. Air jernih tak semestinya selamat. Air mesin jual air ni sebenarnya perlu melalui 3 proses utama. Yang pertama iaitu berkaitan dengan penurasan. Penurasan contohnya ada PP filter, ada sedimen filter, carbon filter dan lain-lain lah. Dan yang kedua adalah sistem rawatan. Rawatan contohnya reverse osmosis RO atau penyulingan, atau sebenarnya sistem rawatan yang bersesuaian lah. Yang ketiga yang paling penting Puan, iaitu proses penyahjangkitan. Proses penyahjangkitan ni contohnya UV filter lah, itu yang selalu digunakan lah oleh pemilik mesin, atau boleh guna nano filter, ultrafiltration atau ozon. Ini antara penyahjangkitan yang telah diluluskan oleh pengarah KKM. Kiranya mesin jual air ni dia menjalankan proses osmosis lah kan? Ya, ada yang guna osmosis, ada yang tak lah. Puan, kalau lah kan dalam setiap proses sistem rawatan air tu, dia gagal berfungsi. Contoh dia macam UV light tu tiba-tiba terbakar. UV light penyahjangkitan tu kan. Dia terus automatic shutdown ke? Berhenti operasi keluar air tu ke atau macam mana Puan? Jika yang tadilah sepatutnya bila contohnya penyahjangkitan tidak berfungsi, sepatutnya mereka perlu berhenti buat operasi lah, di mana ini adalah untuk menjaga keselamatan
pengguna daripada inilah sebarang penyakit bawang penyakit. Jika tadilah jangkitan contohnya UV light tu dah terbakar, sebenarnya dia perlu berhenti beroperasi. Kena buat servis terlebih dahulu dan baru boleh menjalankan operasi semula lah. Selain proses air, satu lagi perkara yang selalu kita nampaklah secara fizikal kan Puan, apa tu? Iaitu kebersihan mesin jual air itu sendiri. Kan Betul. kadang kita nampak mesin berlumut, kotor, selalu air keluar tu pun ada tu sampai dah berlendir, berlumut kan. Itu sebenarnya mengundang penyakit bawaan air tu sebenarnya. Ya betul, itu satu yang serius lah Puan. Jadi lokasi yang sesuai untuk menempatkan mesin jual air itu sendiri. Lokasi yang macam mana tu Puan? Okey, ya, itu pun satu isu serius lah bagi saya, di mana lokasi sangat penting Puan di mana lokasi mesin jual air itu sepatutnya diletakkan di tempat bersesuaian, terlindung daripada cahaya matahari dan tidak boleh diletak terus ke tanah dan perlu berbumbung. Selain itu perlu diselenggara secara berkala. Berkala itu adalah kekerapan daripada segi pertukaran filter, pencucian tangki air, pencucian dari segi kebersihan luar dan dalam, itu perlu dititik beratkanlah. Di mana kalau perkara ini sangat penting antara aspek yang kita akan periksa sebelum kita bagi lesen kepada pengusaha tersebutlah. Jadi dari segi filtration tu sebenarnya penting lah kan, penukaran filter tu. Betul. Selain tu Puan, mereka perlu buat pemeriksaan kualiti air secara bulanan. Kualiti air tu dari segi pemeriksaan dari segi warna, bau, rasa. Sebab benda tu penting lah. Jadi kita kan sebagai pengguna, macam mana kita nak kena pasti mesin jual air tu selamat digunakan? Okey, senang je Puan. Cari QR code yang ditampal pada mesin tersebut. Imbas QR code tu dan akan semua maklumat berkaitan lesen tu ada. Di mana selain itu pengguna boleh tengok juga berkaitan dengan pelabelan mesin itulah, di mana yang penting ada nama dan nombor telefon pemilik bagi untuk memudahkan hubungilah jika ada sebarang isu pada mesin tersebutlah. Selain itu tidak boleh menyatakan tuntutan kesihatan. Itu yang pentinglah, kesihatan. Seperti kalau Puan tengok ada yang kata boleh menyembuhkan penyakit, boleh menyihatkan badan, itu memang kita tak benarkanlah. Kiranya QR tu penting lah ya? Ya betul. QR code lesen KKM itu penting sebagai bukti bahawa mesin tersebut telah berlesen dan juga telah diluluskan oleh KKM lah. Baik Puan, sebelum kita mengakhiri segmen kita ni, mungkin kita boleh kongsikan sedikit tips kepada pengguna di luar sana, perkara penting yang pengguna perlu tahu. Sebagai pengguna yang bijak, pilih mesin yang lokasi bersesuaian, lepas tu mesin yang bersih, tidak kotor. Yang penting penggunaan bekas air lah, air yang bersih. Dan yang paling penting perlu ada QR code lesen KKM. Air jenis tak semestinya selamatlah. Okey Puan. Baiklah, pengguna boleh buat aduan atau sebarang pertanyaan di bahagian keselamatan dan kualiti makanan Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Kalau rasa sangsi, jangan beli. Ya betul. Lebih baik elakkan penggunaannya lah. Yang penting kita perlu jagalah jangan abai daripada segi kebersihan dan keselamatan air lah. Kesihatan kita, tanggungjawab kita. Sekian, terima kasih. Nantikan episod podcast BKKM yang seterusnya.